Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Azra Zulaika. Dan saya Safira Balkis dari TV PSS Nisa Sanja. Hari ini kami membuat liputan untuk dua majlis, iaitu majlis peluncuran mentor-menti dan majlis simbolik pemakaian lencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid. Jom ikut kami untuk liputan seterusnya. Yang itu tunjuk ajarku sifu. Bersama berganding bahu merajui impian yang satu. Tunjuk ajarku sifu. Hulurkan tanganmu, bawa aku ke sana mengejar impian yang tak diduga. Kita lakukannya mengharungi gelora. Bersama kita adalah kaunselor Cikgu Nurliza binti Ishak Basri yang juga merupakan penyelaras program mentor-menti. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Bolehkah Cikgu kongsi apakah objektif dan matlamat program mentor-menti ini? Program mentor-menti ini diwujudkan oleh KPM adalah untuk mewujudkan semangat kekeluargaan di antara guru dan murid. Bukan saja sebagai guru, malah sebagai ibu bapa kepada semua murid di sekolah Tanjung Minyak ni. Apakah harapan cikgu terhadap perjalanan program mentor-menti ini? Harapan saya insyaAllah agar program ini berjalan dengan lancar dan tiada belah bagi antara murid dan guru. Semuanya mengikut modul yang dilaksanakan oleh KPM dan capailah impak ataupun kesan yang mendalam terhadap semua menti-menti dan mentor di Tanjung Minyak. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi, anda bersama saya Azra Zulaika, wartawan Lensa Tanja anda. Bersama kita adalah penyelaras majlis simbolik pemakaian lencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid, Cikgu Kamarul. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Pada pandangan Cikgu, apakah kepentingan pemakaian lencana jalur gemilang pada pakaian seragam murid? Okey, alhamdulillah untuk hari ini telah dilancarkan pemakaian lencana jalur gemilang untuk peringkat suara kita dan seluruh Malaysia lah. Jadi ada faedah-faedah dia. Okey, pertama iaitu tentang meningkatkan semangat patriotisme. Patriotisme ialah tentang semangat kebangsaan kita.
Jadi banyak sekarang budak-budak banyak dah lupa tentang sejarah kita sebenarnya. Jadi bila mereka pakai baju lancana tu, dia ingat balik tentang asal-usul kita macam mana. Yang kedua, tentang memupuk perpaduan. Seperti mana kita ketahui bahawa Malaysia ni pelbagai kaum. Jadi untuk menyatukan kaum, selain daripada menggunakan bahasa Melayu, kita gunakan tentang bendera. Di bawah bendera lah kita akan bersatu padu. Yang ketiga iaitu menonjolkan identiti kebangsaan. Jadi setiap negara dekat dunia ni dia ada bendera masing-masing. Jadi macam Malaysia ni kita ada bendera sendiri masing-masing. Bendera kita masing iaitu Jalur Gemilang. Jadi itu menunjukkan identiti kebangsaan kita. Okey, seterusnya faedah ada yang keempat yang iaitu tentang mewujudkan sikap tanggungjawab dan berdisiplin. Jadi bila murid memakai baju lencana ni, dia akan rasa bertanggungjawab dan dia akan jaga seelok-eloknya. Jangan ada cici dan sebagainya. Okey, kemudian sebagai tanda penghormatan terhadap negara. Jadi lencana ni satu penghormatan individu, kita sebagai murid atau warga Malaysia hormat pada negara kita sebab bendera ini sebagai identiti kebangsaan kita. Dan akhir sekali memupuk perasaan bangga terhadap negara. Jadi kita berasa bangga sebab kita ada bendera kita sendiri. Jadi kita kena jaga. Jangan ada apa-apa perubahan yang berlaku. Jadi kita kena kekalkanlah tentang Jalur Gemilang kita. Apakah harapan cikgu selepas ini? Harapan ni supaya murid yang telah dapat lencana supaya dapat jaga dengan elok sampai baik yang mungkin. Jangan hilangkan dan sebagainya, jangan conteng apa-apa. Kalau hilang, ini sebab kerajaan bagi 2 buah lencana, percuma. Jadi kalau rasa ada hilang ni, kena ganti sendiri, kena bayar sendiri lah. Jadi kena jaga elok-elok lah tentang lencana Jalur Gemilang ni. Terima kasih cikgu. Sekian sahaja liputan TV PSS Tanjak pada hari ini.